Pokok ni pokok yang satu disebut dalam Al-Quran. Okay, kita akan jumpa surat Atin sahaja. Tak akan jumpa lah surat Durian ke, surat Kedondong ke. Tak akan jumpa. Okay, Assalamualaikum. Okay, nama saya Muhammad Izzuan bin Yahya. Saya memerangkap sebagai pengurus operasi di ladang AKE Benefit Shah Alam. Di mana di ladang sini kita berkolaborasi dengan dua syarikat berbeza lah. Dengan AKE Al-Kausar Educate, iaitu Dato' Bahtiar, dan Benefit, itu Encik Hafiz. Kita memulakan tanaman kita pada 2025 pada bulan 1 Ogos 2025. Melibatkan 2 greenhouse dan 1 greenhouse untuk tapak semayan. Untuk cawangan kita, so far kita ada 6 ladang. Dekat AKE Benefit Shah Alam, kita terdapat 28 jenis variety yang kita tanam. Tetapi kita yang main fokus kita adalah buah merah. Buah merah adalah buah daripada Jepun. So far kita galakkan untuk agro pelancongan, di mana orang akan datang dapat pengalaman untuk petik. Tak semua tempat menawarkan untuk petik buah fresh, di mana orang datang petik dan boleh makan terus daripada pokok. Di sini pun kita ada air, ada sambal dan macam-macam produk hiliran lah. Okey, kebaikan buah tin, satu, buah yang disebut dalam Quran. Yang kedua, buah ni tinggi fiber. Dan ketiga, dia baik untuk hormon, tak kisah lelaki atau perempuan. Dan daun dia tinggi dengan oksidan. Maksudnya dia baik untuk kita punya diabetes. Buah ni, pokok tin ni semua elok. Daun elok, buah elok. So far tak ada masalah. So sekarang ni kita dekat AKE Benefit Shah Alam di Seksyen U12. Kita beroperasi daripada 10 pagi hingga 2 petang. Jom ramai-ramai datang ke ladang kita petik buah tin.